laju-laju nak ke mana? Ha? Tengok dulu video Chef Bulat dengan BIH. Apa resepi kita nak buat? Follow, like, komen. Hai, Assalamualaikum. Chef Bulat sini. Apa BIH nak buat hari ni? Hari ni Chef Bulat nak buat appam manis. Tapi yang special pasal appam Chef Bulat ni, nak tahu apa? Chef Bulat pakai BIH pancake mix. Tak pernah dengar kan? Pancake mix boleh buat appam? Boleh. Siapa kata? Okey. Bahan-bahannya macam ada kat sini. Tepung premix, susu, gula dan sebiji telur. Cara-cara dia, campurkan je semua bahan. Gaul sebati. Bila dah sebati macam ni, bolehlah kita sediakan bekas appam kita. Yang ni ya, bekas appam. Dekat BIH ada jual tau. So tak payahlah susah nak pergi ke tempat lain. Alang-alang nak datang nak beli tepung ni, bolehlah terus beli bekas ni. Lepas tu boleh masukkan dalam pengukus kita. Dan juga kita letakkan paper cup yang comel macam ni. Kau tengok, cantik je. Ya. Sekarang kita pipingkan dulu kita punya adunan ke dalam bekas. Pakai piping bag senang. Yang ni pun salah satu idea lah. Kalau nak buat one day before pun boleh. Nak simpan peti pun boleh. Lepas tu premix ni kan, kalau dah buat, terbuat lebih macam ni, ada banyak, jangan risau, boleh simpan 1-2 hari. So senang. Nanti bila nak pakai, nak buat pancake boleh, nak buat layer cake boleh. Macam hari ni kita akan try buat appam manis. Pakkan ke dalam. Kita boleh bekas kat sini, dah sediakan dah awal. Bila nak pipe ni, kita kena agak-agak lah. Kita pipekan dia dalam 3/4 penuh. Sebab macam mana pun appam ni dia akan mengembang. Yang ni nak buat minum petang boleh. Bancur dengan teh. Sedap ni perempuan. Dan kita boleh terus letakkan filling lah. Filling yang saya pilih hari ni adalah blueberry dan juga strawberry. Kenapa? Sebab apa BIH ada juga jual blueberry filling. Dalam tu siap ada buah seketul, nampak tu. Susah nak keluarkan. Ada buah ketul-ketul kat dalam. Okay. Ni blueberry. Tekan sikit, ada buah dia kan. Budak-budak sekarang mana nak makan cekodok. Sekarang ni budak-budak nak makan benda-benda macam ni. Senang, mudah. Jimat pun jimat, beli premix saja. Air dah menegak, kita kukus selama 15 minit. 10 ke 15 minit. Dah 15 minit. Wah, tengok tu Chef Bulat punya appam manis. Tebu. Ni kalau jangan tak percaya, daripada tepung pancake dah siap premix. Mudah. Tengok ni perempuan, appam saya dah jadi, appam Chef Bulat ni. Dia special sebab buat daripada tepung pancake. Mudah, senang, tak makan masa. Dah siap daripada BIH. Dah siap packaging daripada BIH. Tinggal beli, bawa balik rumah, dah bacuk. Benda paling mudah. Tak pandai masak pun boleh buat. Kalau chef boleh buat, kenapa korang tak boleh buat? Next, BIH nak buat apa? Follow kalau nak tahu.